Kali ini Malaya Tube membawa anda ke sebuah masjid lama di Kampung Labuhan Dagang, Banting, Selangor. Masjid Ar-Rahman Kampung Labuhan Dagang ini telah dibina pada tahun 1930. Ia telah diwartakan sebagai sebuah bangunan bersejarah oleh Kerajaan Selangor pada tahun 2018. Kampung ini telah dibuka pada tahun 1918 oleh orang Melayu tempatan yang dikenali sebagai Encik Osman bin Busu dan Encik Dolah bin Busu. Nama asal kampung ini adalah Pelabuhan Dagang dan telah ditukar kepada Kampung Labuhan Dagang. Peneroka berketurunan Jawa dari Nusantara turut berpindah dan memilih kawasan ini kerana tanahnya yang subur, berdekatan sungai dan sesuai untuk aktiviti pertanian. Sejarah Kampung Labuhan Dagang sangat berkait rapat dengan geografi dan aktiviti ekonomi masyarakat awal di daerah Banting Kuala Langat ini. Nama ini juga menunjukkan bahawa Labuhan Dagang pada zaman dahulu merupakan salah satu hub perdagangan kecil yang penting di sepanjang Sungai Langat sebelum wujudnya jalan raya moden. Keberadaan Masjid Kayu yang dibina pada tahun 1930 membuktikan bahawa pada awal abad ke-20, kampung ini sudah mempunyai komuniti yang besar dan tersusun. Uniknya bangunan asal yang dibina tahun 1930 ini masih berdiri utuh. Walau ia dibina dengan cara yang sederhana, tetapi inisiatif yang hebat apabila penduduk kampung masih mengekalkan struktur asal tanpa merobohkannya, walaupun masjid yang baru yang lebih moden dan selesa telah dibina di lokasi berhampiran. Walaupun masjid ini tidak lagi digunakan untuk solat Jumaat, solat 5 waktu dan solat hari raya masih berjalan seperti biasa. Masjid ini terus dihidupkan dan dijaga rapi oleh karya kampung tanpa dibiarkan sepi di mamah usia. Alhamdulillah. Warisan dijaga, identiti yang kekal. Jom kita jaga sejarah kita. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di siri Malaya Tube akan datang. Assalamualaikum.